Jangan lupa like, komen dan follow. Sekarang kita akan belajar cara mudah buat JMV Max Ads di seller center di telefon. Lebih mudah kan macam ni. Jadi pertama sekali kita kena pergi dekat TikTok seller center yang kita dah login siap-siap di telefon. Lepas tu kita turun bawah cari shop ads. Sebelum ni shop ads ni dia tak ada di telefon. Tapi sekarang dah ada function shop ads ni. Jadi senanglah untuk kita buat iklan. Jadi kita tekan dekat shop ads. Okey, bila dah tekan dia akan keluar macam ni kalau dah pernah buat iklan. Untuk pengetahuan semua, satu TikTok shop boleh buat satu je JMV Max dalam satu masa. Dia tak boleh buat banyak-banyak. Okey, contoh kalau nak buat yang baru kita kena tekan create JMV Max. Tapi kalau contoh kita nak tambah pembayaran ke ataupun nak tengok akaun kita ke, biasanya boleh tekan dekat titik dia ambil duit daripada JMV Pay, duit yang kita dapat daripada pembelian customer ataupun kita top up balance. Okey, sini kita buka nak edit. Kalau contoh nak edit JMV Max Ads yang kita dah buat, kita tekan je atas tadi dan kita boleh pergi dekat bahagian kanan atas sekali. Kanan atas sekali ni nampak tak yang ada macam pensel kecil ni, kita kena tekan kalau nak edit details. Contoh nak edit, boleh edit berapa harga kan, berapa harga kita punya harian, bajet harian, ataupun bila tarikh bermula dan bila tarikh berakhir. Nama pun boleh tukar juga. Dah siap tukar semua tu, tekanlah update. Okey, kalau tak jadi pergi je semula ke belakang. Okey, jadi itulah sedikit sebanyak macam mana cara nak buat JMV Max Ads. Kalau tengok yang ni, untuk akaun ni dia buat JMV Max Ads selama berapa hari ya? Selama 4 hari, 5 hari macam tu, dengan RM20 boleh dapat 5 orang membeli barang lah. Tapi dia kena ada video affiliate dan video seller yang padu.